Abang Jubah nak menjawab satu soalan ni. Soalan ini buat Abang Jubah berpusing dekat 2 jam. Nak fahamkan soalan dia. Korang dengar soalan ini Bang, bukan ada undang-undang yang boleh menuntut setelah yang tak ada rotek dan insurans, dia renew insurans dia. Abang Jubah baca soalan ni, Abang Jubah jam tau. Sebenarnya soalan dia macam ni. Bang, bukan ada undang-undang yang boleh menuntut ke atas kenderaan yang tak ada rotek dan insurans ke? Ini baru soalan. Bila kita dilanggar oleh kenderaan yang tak ada rotek dan insurans, adakah kita boleh menuntut ke atas owner kereta? Jawapan dia memang boleh. Korang hanya boleh membuat tuntutan sivil ke atas owner kereta. Tapi selalunya akan berlaku beberapa masalah sebab kes ni akan dibawa ke mahkamah. Korang pula, mangsa yang dilanggar akan melantik lawyer untuk membuat pampasan ke atas owner kereta. Korang rasalah berapa lama untuk mahkamah tutup cerita ni dan minta orang yang langgar korang tu membayar pampasan ataupun ganti rugi ke atas kereta korang. Jawapan yang terbaik, keputusan yang terbaik adalah korang claimlah ke atas insurans korang sendiri sahaja. Cuma yang tak bestnya bila polisi insurans korang sendiri adalah third party. Memang korang kena buatlah pembaikan kereta korang secara tunai ataupun cash repair. Semoga video ini bermanfaat. Macam biasa korang kalau sini tak tahu data di WhatsApp, nak hantar kereta korang macam kereta belakang ni. Korang datang terus ke bengkel Abang Jubah, pakar kisah insurans kemalangan anda. Jumpa kat dalam video. Assalamualaikum.